私はあの人みたいじゃないんだろ Kita sekarang ni bersama dengan pemenang kedua Fish Contest 2026. こんにちは、皆さん、セラピンです。ミリー、サロン州から来ました。どうぞよろしくお願いします。 Berapa lama you belajar Nihongo? Saya start dari Form 1. Ini kali kedua saya ikut speech contest. Last year dapat nombor 3. Tapi tak dapat fly Tak dapat. Oh, So tapi- saya cuba kali ni lagi. So this year you akan fly lah. Yeah. You ada tips tak macam mana nak pandai Nihongo? Saya selalu belajar Nihongo dengan entertainment. Semua entertainment lebih kepada Jepun. Sebab bagi saya baca buku teks tak best. Jadi saya lebihkan dengar lagu Jepun, tengok anime macam tu. Apa anime yang you selalu tengok? Dengan lagu apa you selalu dengar? Saya selalu tengok Jujutsu Kaisen Oh, dengan okey. Haikyuu sebab saya minat sukan. Kalau lagu pula saya suka Chanel. Lagu dia saya dapat faham lirik dia. What makes you nak belajar Nihongo? Sebenarnya saya start masa tahun 5. Tapi masa tu tak tahu macam mana nak start. Sebab masa tu saya self learn lah. Tahun 5 maksudnya umurnya 11 tahun. Okay. Lepas tu saya give up sekejap. And then Okey. masa masuk form 1 saya betul-betul belajar sebab ada cikgu aja. Sebut nama cikgu sikit. Make your sensei proud. Mani sensei. Oh, arigato sensei. Last year dapat nombor 3, this year dapat nombor 2. Apa yang menyebabkan you rasa you dapat that achievement? Nak dapat nombor 3 pun dah susah tau. Dari segi content speech kamu. Idea yang saya masukkan dalam speech tu memang 100% dari diri saya sendiri. Q&A pun kamu perlu tahu cara untuk approach question tu. Ada any pesanan tak untuk orang yang tengah belajar Nihongo? First of all, jangan give up. Kalau saya boleh, kamu pun boleh. Language ni banyak manfaat sebab kita boleh cakap dengan lebih banyak orang. We can communicate with the whole world. Masa depan, apa you punya dreams? Maybe relate dengan Japanese ke, Japanese language ke? Ada plan nak jadi doktor tapi ada juga plan mau ambil mechanical engineering. Okey. Sebab sekarang ni banyak beasiswa lebih pada engineering. Kalau boleh dekat Jepun lah. Yalah. Kita doakan guys dapat scholarship dan menggapai impian you dekat Japan. Daripada Miri Sarawak, fly ke Japan. Thank you so much. Thank Arigatou you. gozaimasu. Jepun bawa kita lebih besar.